Kita ni Pak Long, kalau tak suka dekat orang, tak payah duk pergi cerita kat orang. Sebab apa? Sebab kita pun ramai orang tak suka. Kita duk kira nak abang kat orang, kita tak suka kat orang. Sebab hang tu pun ramai orang tak suka kat hang. Setuju ke tak? Aku tak suka dia tu. Awak hang tu orang suka ke? Kadang-kadang bukan orang luar, anak-anak hang berada tak suka kat hang. Tua-tua pun kerana nak buat orang orang tak buat. Hang pun besar rahmat. Yang baru ni saya pergi. Dah lah sakit. Tak sihat. Saya anak-anak tak peduli saya. Duduk di kursi roda. Suara dekat. Tolong. Orang tua-tua ni belum. Kita ni, saya pun nanti main sampai peringkat umur tua ni. Bila umur tua ni Pak Long, semua korang dah mata korang nampak. Betul tak? Allah, 3 kali dah main masjid dengan bini dia, balik dengan bini orang, mata tak apa nampak. Dia bilang, ni tak kata apa. Siapa saya pun umur panjang main tua jadi begitu. Telinga tak apa nak dengar dah. Tenaga tak apa nak larat dah. Semua korang. Bila main umur tua ni, semua korang. Hak banyak apa dia Pak Long? Akal dengan kelaku, dua tu yang banyak. Sebab tu kita bila main peringkat umur tua-tua Pak Long, saya nak pesan Pak Long, bukan nak mengajak Pak Long saya nak pesan. Pak Long bila main umur tua Pak Long, yang Pak Long kena buat apa dia dengan orang ni hubungan dengan orang. Pak Long kena bagi orang sayang kat Pak Long. Ini saya pergi baru ni. Umur tu. Dia tak sihat. Anak-anak saya bukan mak dengan saya. Dia tu. Saya kata awak jadi kok mana? Kau ajak. Dia duduk atas kursi roda. Kau ajak. Betul dia tak balik mai orang belum. Hai mana saya tak pergi balik. Mau berapa balik saya terajang dia. Duduk atas kursi roda. Harap kat bini. Hak bini pun 3 lenden. Tolak nak pergi bilik iak, pergi dapur bini tu pun. Duk nak tolak kursi roda 3 lenden lah bini tu pun. Dah kan belum? Jadi, ni cerita betul bukan saya buat cerita. Bini pun 3 lenden nak tolak pergi bilik iak, pergi ke dapur. Hak dia ni mulut ya dah kan? Apa pun tak boleh buat, berjalan pun tak boleh. Terajang terajang apa mau cucu pergi cekak telur pun tak boleh nak kelepiak lah. Nak terajang orang pun seteru Pak. Duduk. Jangan kata anak main tambak, cucu main cekak telur pun nak kelepiak pun tak boleh. Tu pun kira nak buat orang. Duduk kira ni. Balik aku terajang. Itu saya jumpa anak dia dekat kedai. Kedai kopi hitam pun tak balik tengok pak apa. Nak balik macam mana ustaz? Kami sampai depan pintu maki. Lah kami 6 orang, anak dia 6 orang. Pikir lah ni kita tak hidup balik lah. Sebab apa? Yang pertama kita nak elak kita ni berdosa dengan abah. Yang kedua nak elak dia buat dosa dengan kita. Lepas tu hampa je nak jumpa mak pun jumpa kat luar. Dia duduk main kuliah kat tempat ustaz. Kami main jumpa dia, dia ambil balik. Pak Long. Main satu pangkat umur ni Pak Long. Kita ni kena bagi orang suka kat kita ya. Minta maaf lah bukan saya nak mengajak Pak Long. Minta maaf bukan saya nak mengajak. Saya tengok apa hak berlaku di luar, saya nak main abang kat Pak Long. Dengan orang kita main satu peringkat umur, biar budak-budak muda ni tengok kita kat tepi. Kita ni jadi macam ni. Dalam hidup ni kita dengan orang ni, kalau kita pergi kedai kopi, orang berhenti main menyembang dengan kita sebab seronok. Jangan kita sampai kat kedai tu orang ramai orang belah. Orang kata main pula dah baru ni. Main dah. Hak pertama saya memang pandai dia ni. Sembang main tak tahu benda dia tak tahu. Kita mula dak, bukan lagu tu. Dia lagu ni, kata mula dah. Saya ada lah dulu saya terkurang ajak dengan satu Pak Long ni. Saya pergi minta maaf dia dengan dia belum dia mati. Bukan apa saya pun jadi tak tahan. Saya pun manusia.
Kita duk sembang serius ni. Kenapa kita jumpa, kita nak sembang serius? Dah, hang nak mai duduk, nak kena kopi cemek, hang duduk lah. Tapi bila kita nak sembang, dia nak mencelah. Pak Long boleh faham tak? Kita nak sembang benda serius. Telefon kata, okay, kita jumpa kat kedai tu, nak jumpa hang. Mai ni, kita dengan masa tak ada, nak menjumpa, sekali nak pergi ceramah. Sembang benda serius. Nak selesai masalah. Dia baru balik menoreh, dia mai duduk kat meja tu, hang nak minum-minum, hang nak dengar-dengar. Tapi hang kena tahu yang mana orang benda nak serius, yang mana orang nak sembang benda penting, hang jangan campur. Ni dia duk campur. Dan kali saya pun manusia. Saya kata ni abang, dah maaf nak tanya. Apa benda hak abang tak tahu? Cuba abang main kat saya, apa benda hak abang tak tahu? Dia pun jadi heran. Dia kata, awak ustaz. Dah, abang ustaz kat saya. Apa benda hak abang tak tahu? Dia kata, awak yang ustaz tanya aku tu. Tak, kami nak sembang kat tu. Dia bagi abang diam, ustaz. Kami nak sembang benda hak abang tak tahu. Kita pun belum. Kita ni darah pahlawan. Ni dia cepat panas kan. Saya baru ni saya pitih darah. Saya ambil darah pada lab tu, saya tanya doktor tu, ni darah saya kategori apa? Doktor tu kata darah pahlawan, kategori darah pahlawan. Dia kata. Saja nak abang lah, tuan-tuan tak kenal saya kan, ni darah ni. Saya pun jadi terkuanyak, saya minta maaf lah lepas tu. Semua benda. Sembang Allah. Nu ingat lagi tak nu? Yang kapal tabah hilang, MH370. Hak Tok Bomo, Topo Menteri Basola cari bela tak jumpa. Oh, kapal terbang tu pun dia boleh ulas. Dia ni jangan kata naik kapal terbang. Lapangan terbang pun tak nak sampai. Mau bawa dia pergi lempak kat galak tu tak balik dia. Dia duk kata ni dia macam ni. Misal dia macam ni. Kapal terbang yang betul tak? Dia macam ni. Dia bukan logo kereta. Hak dia tu kereta pun tak ada. Dia sembang pak kereta tu. Dan teman sembang pandai. Yang kedua jenis sembang kemas. Orang meluat dalam kampung. Oh, sembang kemas. Duk up anak-anak. Orang jadi meluat. Zaman lah ni saya nak tanya. Pertama saya tanya Pak Long. Zaman lah ni orang heran ke dengan orang kaya? Ni 2025 no. Ni bukan tahun 2005. Bukan tahun 1965. Ni 2025. Zaman orang tak heran ke orang. Setuju ke tak Pak Long? Pak Long, satu orang main naik kereta besar, main berik kat dalam kampung kita. Kita heran Pak Long? Tak heran eh? Tuan-tuan duk buka social media. Mak Long duk buka TikTok apa. Mak Long tengok ada satu orang dia duk buat konten dalam TikTok, duk tunjuk kekayaan dia. Lempak duit kat atas lantai. Ada betul tengok? Betul tengok? Duk lempak duit atas lantai. Saya nak tanya betul-betul, kita bila tengok kelaku dia tu, kita rasa kagum ke kita rasa menyampah? Tak faham kot menyampah. Meluat. Zaman lah. Hang nak habak hang kaya. Mampus pergi hang orang bukan heran. Awak hang kereta besar. Heran apa hang nak pakai kereta besar. Hang pakai Bukan hang seorang pakai kereta besar. Oh, dia nak habak aku orang kaya. Awak, aku ada kapal terbang. Tak rak. Hak ada kapal terbang belum tentu kaya. Hang kalau betul-betul hang kaya, hang pakai kereta api. Tunggu Pak Long. Pasal apa? Kereta api hang nak pergi mana? Hang kena buat jalan sendiri. Tu baru kaya. Kapal terbang, hang terbang-terbang, hang pergi ni kot tempat orang sewa. Kereta api. Boleh hang nak pergi Kelantan naik kereta api? Boleh Pak Long? Boleh. Hang buatlah jalan sendiri. Tu baru kaya. Betul ke tak?